Okey. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua kelas. Waalaikumsalam cikgu. Alhamdulillah. Okey, apa khabar semua? Sihat ke tak ni? Sihat. Okey, baik, bagus. Okey, cikgu sebelum cikgu mulakan kelas hari ni, okey, cikgu nak tanya pasal kedatangan. Kelas kita berapa orang semuanya? Waalaikumsalam. Dalam 36 orang kan? Ketua kelas siapa? Laila ke Amira? Saya tak ingat dah hari tu. Amira. Okey, Mira, kelas kita semua datang ya? Semua datang cikgu. Okey, alhamdulillah semua ada. Okey, baik. Ingat lagi tak minggu lepas cikgu ada cakap sebelum kelas cikgu nak tayangkan satu video. Siapa ingat lagi? Ingat cikgu. Okey, ingat. Okey, Ingat, baik. cikgu. Baik. Semua ni macam penat je ni. Dah makan ke belum semua ni? Kan baru lepas rehat. Dah cikgu. Okey, tak apa. Dah. Okey. Dah. Okey, cikgu nak bagi cikgu nak bagi tayangan sikit. Okey, cikgu nak buat nak tayang video. Okey, kamu tengok ya. Sedih. Pohon segar kehijauan, pasir di pantai keputihan, terbentang luar, lautan biru nyaman, terasa tiupan bayu, kini yang hijau kekuningan, segala yang putih kehitaman. Bumi dan langit menjadi satu, dunia kita dicemari debu. Kami anak-anak dunia, hidupkan hari yang cerah. Berikan kami kesempatan menikmati kesegaran alam. Kami rindukan hidup yang aman, dunia bersih, udara nyaman, lautan ikan, warna-warna indah, biar bersih kehidupan kita. Okey, baik. Selesai kita punya tayangan video ni. Okey. Sekarang ni cikgu nak tanya, menarik tak video tadi? Menarik cikgu. Menarik. Okey, kalau menarik, cikgu nak tanya seorang ataupun dua orang, apa yang awak semua faham tentang video yang kamu telah tonton tadi? Siapa boleh volunteer angkat tangan untuk jawab? Bagi pandangan kat kelas. Saya cikgu. Okey, Mira teruskan. Saya tengok ada gambar dalam video tu, Baik. bukit yang cantik, Baik. pantai yang bersih, Baik. sungai yang jernih. Okey, baik, betul. Keindahan alam sekitar cikgu. Baik, maknanya Mira fahamlah apa yang disampaikan hari ni kan? Okey, siapa lagi seorang cikgu nak tanya? Saya Okey, cikgu. Laila, teruskan apa yang kamu nampak faham dengan video tadi? Dekat tengah-tengah video tadi saya nampak macam ada penebangan pokok, Ya. ada sungai yang kotor. Betul. Okey, maksudnya topik kita hari ni kita nak kupaskan pasal alam sekitar. Tapi sebenarnya kita nak menjurus kepada topik iaitu sisa domestik. Okey, baik. Sekarang ni semua faham kan? Okey, sekarang ni cikgu nak tunjukkan barang yang cikgu bawa kat kelas. Okey, cikgu nak kamu huraikan apa benda yang cikgu bawa. Okey, tunggu ya, cikgu tunjukkan. Baik. Okey, nampak tak belah kiri cikgu ni? Boleh tak siapa-siapa sebutkan apa benda yang pertama ataupun dua tadi? Lampin pakai buang. Baik. Pakai buang. Okey, buang. Okey, bawah dia? Botol kaca. Botol kaca. Okey, yang tengah-tengah tu apa? Yang mana tu? Daun Daun kering. Bawah dia apa? Tisu. Tisu. Okey, betul tisu. Okey, kamu nampak yang kat sini tu apa pula? Surat khabar. Surat khabar dan juga bawah tu minyak Minyak masak. Okey, betul. Okey. So jadi benda ni apa yang kamu cakap yang kamu sebutkan tadi tu ianya berkaitan dengan bahan-bahan sisa. Betul tak? Betul. Okey, baik. Betul. Okey, baik. Okey, baik. Cikgu akan teruskan apa tu? Kelas kita hari ni.
Baik, persoalan bagi topik kita ni, okey, ada 4 yang cikgu telah rumuskan untuk kamu faham. Okey, iaitu apa itu sisa domestik? Iaitu yang kedua adalah terbagi kepada berapa? Apakah jenis sisa domestik yang ada dan juga ada berapa bahan sisa domestik yang kita boleh pelajari hari ini. Okey, kamu teruja tak nak belajar untuk topik ni? Teruja. Okey, teruja. Okey, baik. Cikgu. Okey, baik, cikgu teruskan. Oh, tak balik. Okey. Okey, baik. Cikgu buka. Okey. Yang pertama sekali, okey, apakah isu sisa domestik? Okey, yang pertama, sisa domestik adalah bahan buangan yang dihasilkan daripada aktiviti harian di kawasan perumahan. Okey, kamu faham tak kat sini? Maksudnya kawasan perumahan ni, sisa itu adalah daripada bahan buangan yang dihasilkan daripada aktiviti harian kita. Siapa perasan kalau sampah-sampah ni selalu buang dekat mana? Cikgu nak tanya. Dekat tong sampah. Dekat mana? Tong sampah. Okey, tong sampah, betul. So, sampah selalu letak dekat mana? Kat dapur. Dekat dapur, betul. Maksudnya lepas kamu makan, kamu buang apa sama, tu sampah akan letak dekat dapur. Okey. So maksudnya aktiviti harian kawasan perumahan ni adalah sisa domestik yang bawa masuk sampah-sampah daripada aktiviti kita harian kita yang kita lakukan. Maksudnya dekat sekitar rumah kita ni sampah apa semua, itulah yang berkaitan dengan sisa domestik. Okey. Dapat tak setakat ni? Okey, dapat. Bagus. Okey. Yang kedua, ianya adalah terdiri daripada sisa-sisa pepejal dan juga sisa cecair. Okey. Sisa pepejal ni, kamu nak tahu tak maksud dia? Sisa pepejal ni ialah aktiviti harian manusia. Dan itu cecair ni dia lebih kurang, nama cecair pun kamu boleh tahu, ianya berkaitan dengan air. Betul tak? Betul. Okey. Setakat ni kamu dah faham, boleh dapat apa yang cikgu nak terangkan kan? Okey, sekarang ni cikgu nak, okey, baik, cikgu nak teruskan dengan contoh. Okey, teruja tak nak tengok contoh apa dia sisa pepejal dan sisa cecair? Teruja. Baik, kalau teruja cikgu teruskan contoh yang cikgu nak tunjukkan ni. Okey, baik, nampak tak kat sini ada contoh-contoh sisa domestik. Okey, yang pertama sekali, tadi cikgu dah cakap pasal dapur, korang buang-buang kat dapur tadi, kamu semua dah buang bahan-bahan kat dapur kan? Okey, yang pertama sekali kamu tengok sisa apa yang ada dekat dalam gambar yang pertama atas kali ni? Sisa makanan. Sisa makanan. Baik, sisa makanan itu adalah termasuk dalam sisa pepejal. Baik, betul. Okey, yang kedua, gambar kat bawah ni, sisa apa? Kamu nampak tak macam buah-buah benda ni? Sisa kebun. Sisa kebun. Baik, sisa kebun. Sisa kebun ni kalau kamu perasan kalau pergi kebun, macam kita buang kalau pokok pisang tu kita buang dia punya dahan-dahan, dia punya daun. Lepas tu kalau yang busuk-busuk tu buah tu kita akan buang. So itulah termasuk dalam sisa kebun ataupun sisa pepejal. Baik. Yang tengah-tengah apa? Yang kamu nampak tu, putih-putih ni. Tengok. Kertas. Baik, betul. Kertas buangan ni pun selalunya kita dapat dekat rumah. Macam contohnya kertas yang kamu dah tak guna kan. Macam hujan-hujan lama kan, kamu dah tak nak pakai semua tu. Contohnya macam surat khabar, betul tak? Okey, surat khabar semua itu pun termasuk dalam kertas, itu dalam sisa pepejal. Baik. Yang seterusnya sisa pepejal yang contoh cikgu tunjuk kat sini, kat atas kali. Kau nampak tak apa ni warna-warna ni? Plastik. Okey, apa lagi ada? Kaca. Lepas tu ni apa ni? Botol. Okey. Ini semua adalah termasuk dalam apa? Sisa pepejal. Baik. Kamu dah dapat cikgu nak terangkan tadi tentang sisa pepejal kan? Okey, yang kedua sisa apa tadi? Cecair. Baik, pandai semua. Bagus anak murid cikgu. Sekolah mana ni? Okey, sisa cecair. Okey, kat sini ada dua contoh cikgu nak tunjuk kat kamu. Okey, nampak tak yang atas tu sabun apa dia ni? Sabun apa ni? Sabun pencuci. Baik, sabun pencuci adalah termasuk dalam sisa cecair. Baik, bagus. Dan keduanya kamu nampak tak dekat bawah ni apa ni dalam kuali ni? Minyak masak. Minyak masak. Baik, minyak masak yang terpakai. Ianya termasuk juga dalam sisa cecair. Baik, sekarang kamu dapat dah kan cikgu teraskan tentang sisa pepejal dan juga sisa cecair. Baik, cikgu pergi ke slide yang seterusnya. Baik, yang slide seterusnya adalah perkara nombor 2, iaitu jenis-jenis sisa domestik. Okey. Terdapat dua sisa domestik iaitu bahan organik dan juga bahan bukan organik. Okey, sekarang ni cikgu nak terangkan tentang bahan organik.
Okey, bahan organik ni adalah bahan yang mudah terurai secara semula jadi. Contohnya adalah sisa makanan, sisa kebun seperti daun kering dan juga ranting. Kamu perasan tak contoh yang cikgu tunjuk tadi itu adalah masuk dalam apa? Bahan apa? Bahan organik. Betul. Baik. Maknanya kamu tahu kan bahan organik ni adalah bahan daripada semula jadi. Maksudnya dianya bukan dihasilkan daripada manusia. Maksudnya hasil-hasil daripada alam lah. Kan kamu nampak tak? Makanan-makanan kan. Kalau kata makanan tu, kalau kamu kata keropok pun, keropok still juga makanan yang dibuat daripada alam semula jadi, betul tak bahan-bahan dia? Okey, baik. Okey, itu adalah bahan organik. Yang kedua adalah bahan bukan organik, iaitu bahan yang sukar terurai dan juga memerlukan masa yang lama untuk lupus. Contoh maksud yang kedua, yang slide kedua tadi cikgu terangkan tadi, nampak tak? Contoh dia adalah plastik, kaca, tin, botol dan juga bahan mineral seperti petroleum. Petroleum ni dia termasuk dalam apa? Minyak. Betul. Macam minyak masak tadi adalah bahan bukan organik. Okey, baik. Dapat tak kat sini? Sisa geometri ada berapa jenis? Ada Dua. Yang pertama bahan organik. Yang kedua bahan bukan organik. bukan organik. Ya, okey, Bukan betul. organik. Pandai Bukan semua. Syafini tunjuk apa tu? Okey, bagus. Dua cikgu. Ya, okey. Baiklah, ini adalah contoh-contoh bahan organik dan juga bahan bukan organik. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjukkan bahan organik. Okey, bahan organik tadi kita dah cakap bahan semula jadi kan? Ya. Okey. Cikgu nak seorang baca ni apa bahan-bahan yang ada kat sini. Cikgu nak okey, Amira apa? Sisa makanan. Okey, betul, sisa makanan. Okey, lagi? Kertas. Okey, sebut ramai-ramai semua kelas. Satu lagi? Sisa kebun. kebun. Okey, satu Sisa lagi? kebun. Daun kering. Daun Okey, kering. pandai. Okey, Daun kamu kering. okey, sebelum ni cikgu nak kamu explain. Bahan organik ni bahan apa? Semula jadi. Okey, pandai. Okey, baik. Yang sebelah dia pula. Okey, contoh bahan bukan organik. Okey, sebutkan kelas apa yang gambar yang contoh ni. Plastik. Betul. Okey, minyak. Minyak masak. Okey, betul. Tayar lama. Okey, perabot lama terbuang. Okey. Ya, benda. Kamu nampak sebab benda semua ni dia lebih kepada macam bahan-bahan yang keras, bahan-bahan kaca, betul tak? Itu adalah masuk dalam bahan bukan organik. Okey. Baik, sekarang ni cikgu nak rumuskan ada terdapat dua contoh bahan, iaitu bahan organik dan juga bahan bukan organik. Baik, okey. Dapat tak apa yang cikgu dah sampaikan setakat ni? Ada apa-apa nak tanya? Okey, bagi alhamdulillah. Baik. Setakat ni cikgu nak okey, untuk slide seterusnya aktiviti kita, cikgu nak bagi kamu penerangan ataupun tengok apa cikgu nak buat. Okey, baik. Okey, siapa bersedia untuk kita buat aktiviti pengelasan kad bergambar dekat papan putih yang cikgu ada sekarang? Angkat tangan semua. Saya. Okey, baik. Okey, kita akan mulakan aktiviti ni sekarang. Okey. Setakat ni, okey, cikgu dah letak siap-siap ada 4 jenis ataupun 4 kotak dekat sini kan. Okey. Cikgu nak setiap seorang daripada kamu tengok gambar-gambar dekat bawah ni dan cikgu nak kamu pilih dan letakkan dekat kotak yang sepatutnya. Boleh tak kelas? Boleh. Okey, boleh. Bagus. Okey. Kejap, cikgu nak ready untuk ni. Bila cikgu kata yang orang pertama nanti angkat tangan terus buat. Okey, boleh ya? Baik. Boleh. Okey, baik. Kejap, cikgu keluar dulu. Okey, baik. Kelas bersedia? Okey. Untuk pelajar pertama, siapa yang nak masukkan kat dalam satu ni? Okey, angkat tangan. Siapa? Cikgu tak nampak. Okey, cikgu nampak yang warna hijau je. Okey, Fini. Okey, Fini teruskan. Apa yang kamu nak masuk? Kulit buah tu dekat Okey. pepejat organik. Kejap. Ni Betul. Okey, Dekat pepejat organik. Okey, cikgu letakkan sekarang. Okey, kelas. Betul tak apa yang Fini cakap tadi? Betul. Okey, betul. Tepuk untuk Fini sekali. Okey, baik. Cikgu nak pelajar seterusnya. Okey, cepat kita kena pantas-pantas. Okey, kita nak buat. Okey, cepat. Siapa? Cikgu nampak siapa? Laila. Okey, Laila teruskan. Saya nak yang sisa bahan kimia dekat cecair bukan organik, cikgu. Okey, baik. Cikgu letakkan sekarang. Tengah pantas cikgu letak. Zoom. Okey, kelas. Betul tak apa yang Laila cakap? Apa yang Laila bagi jawapan tadi? Betul. Okey, betul. Tepukkan untuk Laila.
Okey, baik, seterusnya. Pantas. Okey, cepat. Saya. Okey, Sarah, teruskan. Surat khabar dekat pepejal organik. Okey, baik. Cikgu letak ya sekarang. Okey, kelas. Teruskan bagi jawapan. Betul tak apa yang Sarah cakapkan tadi? Okey, betul. Kita berikan tepukan untuk Sarah. Baik. Okey, teruskan seterusnya. Pelajar seterusnya. Cikgu nak. Saya cikgu. Okey, Mira, teruskan. Minyak terpakai Baik. dekat cecair bukan organik. Okey, minyak terpakai okey dengan cecair bukan organik. Baik, cikgu masukkan sekarang. Okey, kelas berpadanan tak dengan pengkelasan dia cecair bukan organik? Betul. Ya? Salah. Salah ya? Alamak Mira, salah lah Mira. Okey, sepatutnya tempatnya di mana? Letak dekat mana? Cecair organik. Cecair organik. Okey, baru betul. Okey, tak apa, kita berikan tepukan juga untuk Mira. Sebab berani mencuba. Okey, baik. Seterusnya cikgu nak. Siapa lagi? Okey, Izzati, teruskan. Izzati dulu. Laila sabar dulu. Sabun buku pepejal bukan organik. Okey, cikgu letak. Okey, kelas, betul tak? Jawapan Izzati? Betul. Okey, betul. Beri tepukan untuk Izzati. Okey, ada lagi 3 ni. Okey, cikgu nak 2 orang je lagi tinggal. Terus buat 2. Okey, Afifah, teruskan. Cikgu. Botol plastik pepejal bukan organik. Pepejal bukan organik. Okey, betul tak kelas apa yang Afifah cakap? Betul. Okey, betul. Okey, cikgu nak seorang last sekali. Siapa yang bertuah? Saya. Okey, Lala teruskan. Teruskan bagi 2 jawapan ni terus. Sisa bahan kumbahan tu dekat cecair organik. Okey, baik, betul. Dan yang terakhir, air basahan sabun dekat bukan organik, cecair. Okey, baik kelas. Cikgu nak kamu tengok apa yang jawapan yang telah Laila berikan betul ataupun tidak? Betul. Baik, kita berikan tepukan untuk satu kelas semua kerana kamu telah berjaya menyiapkan kotak pengkelasan ini. Baik, alhamdulillah. Okey, so jadinya setakat ni saya cikgu rasa kamu dah faham sikit. Cikgu besar kan? Baik. Nampak tak ni? Okey. Nanti gambar ni kamu boleh jadi rujukan ya. Okey. Seterusnya, okey. Cikgu nak buat satu lagi aktiviti berkumpulan. Okey. Bersedia tak kamu? Bersedia. Okey, bersedia. Cikgu teruskan ya. Okey, baik. Langkah ketiga ataupun ada 2 aktiviti. Okey. Yang pertama aktivitinya adalah eksplorasi dekat luar kelas. Okey, baiklah. Eksplorasi 2 kelas ni cikgu nak explain. Okey, setakat ni kamu dah belajar tentang 2 bahan organik dan juga dua bahan organik iaitu 2 sisa iaitu bahan organik dan juga bahan bukan organik. Betul tak? Okey, betul. Okey, setakat ni cikgu nak kamu pergi ke keluar kelas. Okey, cikgu akan berikan masa 10 minit. Ini adalah aktiviti luar kelas dan berkumpulan. Cikgu nak cari kamu setiap seorang adalah satu bahan. Sama ada bahan organik ataupun bahan bukan organik. Tetapi kumpulan cikgu telah kumpulkan. Okey, ada 2 kelas. Okey, cikgu bacakan nama. Bersedia? Okey, cikgu. Okey, bersedia. Okey, kumpulan A. Okey, Laila, Fini dan juga Mira, kamu ada dalam kumpulan A. Dapat tak? Baik, cikgu. Okey, baik. Untuk kumpulan B pula, Izzati, Sarah dan juga Afifah, kamu dalam kumpulan B. Okey, baik. Setakat ni ada bantahan tak? Kalau ada bantahan boleh raise bantahan. Ada bantahan, cikgu. Okey, baik. Amira bagus. Itu yang cikgu nak dengar. Okey. Tapi untuk siapa kumpulan mana dapat bahan organik ni, kamu masih tak tahu kan? Okey, cikgu nak kamu pilih. Okey, cikgu nak kamu pilih. Okey, ada 2 batang pensel ni. Cikgu nak salah satunya adalah panjang. Okey, bila satu pensel panjang akan dapat bahan organik. Okey, setakat ni cikgu nak kumpulan A lah pilih seorang. Untuk pilih sama ada kiri ataupun kanan. Kiri, cikgu. Okey, baik. Kiri. Cikgu buka. Okey, betul. Kiri adalah panjang. So, okey. Kalau panjang adalah bahan organik. Okey. Setakat ni, okey. Untuk kumpulan A adalah bahan organik. Okey. Kumpulan B adalah bahan bukan organik. Bagus. Okey. Bagus semua kelas. Okey. Setakat ni, tak ada apa lagi. Kalau ada pertanyaan, ada apa-apa pertanyaan tak sebelum kita teruskan aktiviti kat luar kelas? Tak ada. Okey, tak ada. Kamu boleh teruskan mencari bahannya. Okey? Bersedia? Sedia. Baik, bersedia. Ya, cikgu.
Okey. Okey semua. Okey, baik. Macam mana aktiviti kat luar kelas tadi? Seronok tak? Seronok. Okey, alhamdulillah. Okey. Baik, setakat ni kamu semua dah dapat ke apa bahan-bahan yang cikgu perlukan tadi? Dapat. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Baik. Okey, cikgu nak kamu setiap ahli kumpulan pergi ke hadapan dan juga membentangkan apa yang bahan-bahan yang telah kamu dapat sekitar sekolah itu tadi. Baiklah, kita akan mulakan dengan kumpulan, cikgu rasa nak kumpulan B. Okey, kumpulan B adalah bahan bukan organik. Okey, cikgu nak pelajar pertama bentangkan apa yang kamu dapat dalam kumpulan B, bahan bukan organik. Okey, silakan. Saya cikgu. Okey, baik Izzati, teruskan. Apa yang kamu jumpa dekat sekitar sekolah ni, bahan bukan organik? Saya jumpa botol. Oh, okey, baik, bagus. Botol juga merupakan bahan bukan organik. Okey, baik, betul. Okey, tepukan untuk Izzati. Okey, baik. Okey, seterusnya kumpulan B. Okey, Afifah, apa yang kamu jumpa, Afifah? Saya jumpa botol kaca. Wah, jumpa botol kaca. Itu botol apa tu, Afifah? Botol kicap. Botol kicap. Kamu ambil dekat kantin. Kamu ambil tu curi ke ataupun minta permission tu? Ni dah habis cikgu. Dah habis ya? Okey, bagus. Kalau ada lagi jangan bawa balik rumah tau. Okey. Okey, bagus. Botol kaca juga merupakan bahan bukan organik. Bagus. Okey, Afifah, kita tepukan untuk Afifah. Okey, bagus kelas. Okey. Okey, kumpulan B yang terakhir, nombor 3. Teruskan. Saya cikgu. Baik, Sarah, teruskan. Tin. Okey, tin. Betul. Okey, tin juga merupakan bahan bukan organik. Okey, betul. Okey, kumpulan B telah melaksanakan tugasan mereka dengan cemerlang. Okey, tepukan untuk kumpulan B. Okey, baik. Okey, seterusnya kumpulan A, bahan organik. Okey, teruskan. Saya cikgu. Baik, Laila, teruskan. Apa yang kamu jumpa dekat sekitar sekolah ni? Saya jumpa papan telur cikgu. Papan telur. Dekat mana kamu jumpa papan telur ni? Saya jumpa dekat tong sampah kantin. Tong sampah kantin. Baiklah. Kamu dah cuci belum? Dah. Okey, baik. Cikgu risau kok ada kicap ke apa kat atas tu kan? Okey, baik. Okey, itu yang telur punya bekas tu pun merupakan macam kertas juga, betul tak? Betul. Betul. Okey, kertas juga merupakan bahan organik. Okey, tepukan untuk Lala kerana berjaya mendapatkan bahan organik. Okey, seterusnya. Saya cikgu. Baik, teruskan Mira. Saya Apa jumpa yang daun. Ui, besarnya daun. Okey, dekat mana kamu jumpa tu tadi? Ya. Saya jumpa dekat pokok dekat depan sana cikgu. Oh, Depan kelas. dekat depan kelas tadi tu ya? Ya. Okey, betul. Cikgu Okey, sapu. betul. Kamu tahu tak pokok daun apa tu? Pokok daun ketapang. Oh, ketapang. Baik. Ada ketapang ya? Cikgu tak perasan walaupun cikgu lalu hari-hari. Okey, baik. Okey, baik. Okey, terus. Okey, baik. Terima kasih Mira. Okey, tepukan untuk Mira kerana berjaya dapatkan pokok. Daun pokok. Okey, baik. Seterusnya yang terakhir daripada kumpulan A. Saya. Baik, Fini. Teruskan. Saya jumpa kertas cikgu. Cikgu, kamu jumpa kertas. Kertas tu kat dalam beg kamu ke, Fini? Apa benda? Kertas tu dekat dalam beg kamu ke? Tidak cikgu, saya jumpa kat tong sampah. Ternyok. Sebab tu. Okeylah. Walaupun kertas ni kamu dekat dalam beg kamu boleh jumpa, tapi kita effort Fini tu kita nak nampak walaupun dia cari dekat luar kelas. Okey. Baik. Betul Fini. Ya, kertas juga merupakan bahan organik. Okey, baik, kita tepukan untuk Fini dan juga untuk diri kamu semua kerana berjaya melengkapkan projek luar kelas kita pada hari ini. Okey, baik. Okey, terus okey. Setakat ni cikgu rasa kamu dah faham kan apa yang kita telah belajarkan hari ini kan? Okey. Sebelum kita menamatkan kelas kita, cikgu nak berikan satu kuis. Tapi kuis ni pantas tau. Bila cikgu tunjuk kat kamu kena terus jawab. Boleh tak kelas? Boleh. Okey, boleh. Cikgu bersedia ya. Cikgu nak tunjukkan kuis sebentar lagi. Okey, kita akan gunakan kuis pantas word wall nama dia. Okey, bersedia semua? Bersedia. Okey, bersedia. Okey, cikgu tekan ni bila word wall ni berjalan, kamu terus bagi tahu jawapan ya. Cikgu tekan. Baik. Cikgu mula. 1 2 3. Okey, tengok gambar. Okey, minyak masak dalam sisa apa? Cecair. Cecair. Okey, betul. Okey, baik. Kumbahan termasuk dalam sisa?
Cecair. Cecair. Betul. Okey. Okey, sabun pencuci termasuk dalam Sisa sisa cecair. Betul. Baik. Okey, sisa makanan termasuk dalam sisa apa? Pepejal. Pepejal. Betul. Okey, baik. Lampin pakai buang termasuk dalam sisa pepejal. Okey, betul. Okey, perabot lama termasuk dalam pepejal. Okey, betul. Okey, kicap sos dan sos tamak tempoh. Okey, termasuk dalam cecair. Okey, logam termasuk dalam apa? Pepejal. Pepejal. Okey, betul. Botol plastik termasuk dalam apa? Pepejal. Pepejal. Betul. Okey, racun serangga termasuk dalam Cecair. cecair. Betul. Okey, botol plastik. Pepejal. Masa telah pun tamat, kita tengok markah. Berapa yang kamu dapat? 11. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kamu semua. Syabas, syabas. Ini adalah markah tertinggi ya. Sebab kalau kadang cikgu buat pun, cikgu dapat 10. Kamu dapat 11. Kamu hebat. Okey. Baik. Kita teruskan masuk pada slide. Okey, baik. Okey. Baik, untuk rumusan pembelajaran ini, okey, cikgu nak bagi sedikit rumusan ya. Okey. Untuk pembelajaran kita hari ini, okey. Sisa domestik adalah terbahagi kepada dua, iaitu bahan organik dan juga bahan bukan organik. Okey, sisa bahan daripada organik boleh diuraikan. Okey, dan juga bahan bukan organik adalah sisa daripada bahan bukan organik tak dapat diuraikan dan dilupuskan. Okey, baik. Setakat ni kamu faham tak pembelajaran kita hari ini? Boleh tangkap tak apa cikgu terangkan hari ini? Baik. Okey, okey, bahan ada berapa? Ada dua, iaitu Bahan organik. bukan organik. Okey, pandai kelas. Okey, sebelum cikgu bagi menutup kelas kita hari ini, cikgu nak minta seorang untuk berikan refleksi apa yang kamu pembelajaran kita hari ini tentang sisa domestik. Boleh tak cikgu nak panggil seorang? Saya cikgu. Okey, Amira, boleh teruskan. Apa yang kamu dapat tentang pembelajaran kita hari ini? Okey, untuk pembelajaran kita hari ini, saya telah mempelajari bahawa sisa domestik ialah bahan buangan yang terhasil daripada aktiviti harian kita di rumah. Seperti sisa makanan, plastik, kertas dan kaca. Saya juga faham jika sisa ni tak diuruskan dengan baik, ia akan mengakibatkan alam sekitar kita cemar dan menjejaskan kesihatan. Maka saya rasa untuk kita mengelakkan benda ni berlaku, kita kena jagalah yang bahan organik dan bahan organik sisa buangan kita tu. Betul. Maksudnya jangan betul Mira, pendapat kamu tu. Maksudnya jangan sembarangan kita nak buang sampah-sampah ni. Betul tak? Ya, sebab kamu tengok tadi masa dekat video alam sekitar tu pun nampak dia beri kita penerangan atau kesedaran tentang pentingnya menjaga alam sekitar. Baik, betul. Okey. Okey, cikgu nak ucapkan terima kasih ke atas kerjasama yang kamu berikan kepada cikgu hari ini. Cikgu suka semangat yang telah kamu berikan hari ini dan cikgu berharap kamu semua dapat berikan semangat ini untuk bukan saja cikgu saja, tapi mata pelajaran lain juga kamu berikan tenaga seperti ini. Boleh tak janji dengan cikgu? Boleh semua. Okey. InsyaAllah. Okey, baik. Itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk sesi pembelajaran kita tentang topik yang baru. Okey. Cikgu nak kamu jaga diri, jaga pemakanan dan terus kekal sihat dan aktif. Okey, boleh semua? Boleh. Okey, baik. Cikgu tutup kelas kita hari ini. Dan kita boleh bersurai. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama-sama. Cikgu. Okey, lagi.